Harga emas sekarang makin lama makin mahal lah. Takut nak beli emas. Sebenarnya rasa takut tu datang bila kita tak ada ilmu tentang emas. Tapi bila kita faham, kita akan tahu kenaikan harga emas tu adalah perkara yang normal dan memang dah dijangka. Lagi 3 ke 5 tahun, harga emas pasti akan jauh lebih tinggi daripada harga hari ini. Dan harga emas hari ini yang kita anggap mahal akan terlihat murah 3 ke 5 tahun lagi. Jadi nak takut buat apa? Yang patut kita risaukan adalah kalau simpanan emas kita tak bertambah langsung setiap bulan. Kenapa? Sebab duit kertas kita makin susut nilai sebab inflasi. Malah ringgit Malaysia makin melemah, tapi emas kekal bernilai. Malah nilainya sentiasa meningkat saban tahun. Emas jadi penyelamat, duit tak bocor, malah nilainya kekal kukuh. Lagi lama kita simpan, lagi baik kerana harga emas meningkat secara konsisten setiap tahun. Bila kita simpan emas, bermaksud kita menjaga nilai duit kita sendiri. Jangan tunggu harga emas makin naik baru nak mula. Start sekarang, biar kita untung dalam jangka masa panjang. Yang mana belum ada akaun emas Get Public Gold, boleh klik link di bio Safia Sofian. Saya bantu sebaiknya.